Seorang pelakon terkenal pernah menjadi pemanah mahir untuk sebuah filem sehingga secara tidak sengaja memusnahkan peralatan bernilai $300,000 dengan satu tembakan yang hampir mustahil. Pada tahun 2004, Jessica Biel sedang menjalani penggambaran untuk filem Blade Trinity. Dalam satu babak, wataknya perlu melepaskan anak panah tepat ke arah kamera. Untuk melindungi kamera, pengarah menutup keseluruhan bahagian depan kamera kecuali satu ruang kecil berukuran 2x2 inci. Memandangkan Jessica tiada pengalaman memanah sebelum ini, semua orang menganggap hampir mustahil untuk disasarkan terkena pada kamera. Tambahan pula, jarak Jessica begitu jauh dan tinggi. Namun apa yang berlaku selepas itu mengejutkan semua orang. Jessica entah bagaimana berjaya melepaskan anak panah masuk sempurna melalui ruang kecil itu, menembusi kira-kira 6 inci ke dalam lensa, sekaligus memusnahkan kamera bernilai $300,000 tersebut. Bahagian paling lucu, syarikat insurans terpaksa menanggung kerugian itu kerana pengarah berjaya membuktikan bahawa mereka sudah mengambil semua langkah perlindungan yang munasabah. Tapi tiada siapa menjangka seorang pelakon biasa boleh melakukan tembakan setepat itu. Komen pandangan korang.